Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Jadi semua ayat-ayat ini menyebut tentang iman dan amal. Bukan iman saja, iman dan amal. Janji Allah ini hanya akan dicapai oleh golongan yang beriman dan beramal. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan beramal soleh. Percaya, lepas tu buat amalan. Kalau percaya saja, kepercayaan kita lagu lain, perbuatan kita lagu lain, tak jadi. Tak jadi. Kita sebab tu bila kita percaya, misalnya kan, kita percaya daripada dulu lagi. Kalau UMNO ni dia akan naik minyak lepas pilihan raya. Kita percaya, kita tak undi dia. Sebab kita percaya, bagi orang tak percaya dia undi. Naik sungguh, dia naik sungguh. Mana dia tak boleh percaya saja. Bila kita percaya benda ni akan berlaku, dengan sebab kita undi dia, kita jangan undi. Lah ni naik, bukan sikit, banyak. 78 sen. Tahu. Itu minyak petrol, minyak diesel, Syria. Kalau banding dengan negara lain, negara pengeluar minyak, walaupun dia duk banding, dia kata sebenarnya harga minyak kita murah lagi. Kalau banding dengan Singapura, banding dengan Thailand, duk banding dengan Singapura sama. Duk banding dengan Thailand, Singapura ni minyak tak ada, tanah pun tak ada. Sebab tu pulau kan pun dia mengaku pulau putih, pulau batu putih, boleh ke dia? Mana? Boleh ke Malaysia ni batu hitam? Hak tentu, hak kita tu boleh ke orang lagi. Tak nak arak jaga negara tak boleh, jaga harta negara tak boleh. Duk banding dengan Thailand. Thailand tak ada minyak, orang tak banding. Orang tak banding, orang tak ada bini, orang bini dua, orang tak banding. Tak cerdik cara banding tuan-tuan. Cuba banding dengan negara yang ada minyak. Negara yang ada minyak. Iran, harga minyak dia 29 sen 1 liter. 29 sen. Ni kira duit Malaysia dah ni, bukan 29 sen duit Iran. 29 sen 1 liter. Emirat Arab Bersatu, Syria 19 sen 1 liter. Venezuela, harga minyak dia 16 sen 1 liter. Nigeria, harga minyak dia 32 sen 1 liter. Arab Saudi, harga minyak dia 38 sen 1 liter. Mesir, harga minyak dia Syria 3 sen 1 liter. Kuwait, harga minyak dia 67 sen 1 liter. Brunei, harga minyak dia 2 sen 1 liter. Malaysia, harga minyak dia 270 sen 1 liter. Jadi kan nak banding dengan negara yang ada minyak. Dia kata pasal harga minyak dunia naik. Awak sebut tadi itu bukan dunia, akhirat kata Iran. Venezuela tu akhirat, tidak dunia dah. Brunei tu akhirat. Kecek ngapuk ni kena lagu tu. Mana? Ada ayat pasal harga dunia, harga minyak dunia naik. Sebab tu kena naik. Jadi nak ayat kita bila kita percaya. Dan kita berduk ayat lama dah. Kalau benar dia naik minyak. Sebab tu kita tak undi dia. Tapi bagi orang yang tak percaya dia undi. Rupanya betul orang kita percaya naik sungguh minyak. Tak. Dia kira dia mudah ya. Kalau betul-betul dia nak tolong rakyat. Bukan setakat dia boleh tak naik harga minyak, turun boleh lagi. Pasal gini, kita negara pengeluar minyak. Dan minyak ni perkara asasi. Benda daruriyat. Dia dalam Islam dia ajar 3 perkara. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat.
Ni benda wajib, daruriyat. Makan, benda wajib. Pakar, benda wajib. Ni benda wajib. Tak boleh tak ada makanan. Sebab tu kita buat program. Kau jamu selalu. Kau tak jamu, tak mari. Kalau mari pun tak ada lama. Sebab dia lapar. Ni benda daruriyat. Nah, ni. Masalah pakaian, masalah maskan, masalah tempat tinggal, masalah pengangkutan apa ni. Minyak ni benda daruriyat. Hal ni yang penting. Hal ni kena utamakan daripada hajiat, lebih-lebih lagi daripada tahsiniyat. Tahsiniyat ni comel ni, siapa tak comel pun. Asal keperluan asah ni, selesai dulu. Ni keperluan asah tak selesai lagi. Rumah buat tak sudah lagi caw kena cak dah. Tak betul, biar keperluan asah. Keperluan asah. Ni daruriyat. Kita ada minyak. Harga minyak di pasaran dunia naik. Kita boleh hutang banyak. Tambah-tambah minyak kita ni minyak molek. Kita ekspor ke luar negara. Hak kita beli, kita import minyak lain, minyak kelas 2 kita guna. Kita boleh hutang banyak. Bila kita boleh hutang banyak, keuntunganlah kita bagi kepada rakyat kita. Itu sepatutnya. Sebab kita ada kebun durian. Bila harga durian naik, tentu kita boleh hutang banyak. Ni tanya harga durian naik, anak dia nak makan durian pun kena bayar juga. Patut dia kena bayar awal. Muna makan banyak mana makan lah. Pasal ayah boleh hutang banyak. Muna ajak saya marilah makan durian. Pasal ayah boleh hutang banyak. Gua durian mahal. Patut lagu tu. Ni tak bila gua durian naik mahal. Anak dia makan pun dia cah. Bisnis juga kena bayar. Tu bukan pok lagu tu. Tu orang panggil kepala bapuk.